Selamat datang. Terdapat pelbagai bentuk tenaga di sekeliling kita. Mari kenali bentuk-bentuk tenaga dalam setiap situasi berikut. Tenaga suria. Tenaga suria ialah tenaga yang diperoleh daripada matahari. Tenaga haba. Tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Tenaga cahaya. Tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Tenaga bunyi. Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Tenaga elektrik. Tenaga elektrik ialah tenaga yang mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. Tenaga kimia. Tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fossil, biogesim, atau bateri. Tenaga kinetik. Tenaga kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada sesuatu ketinggian, diregangkan atau dimampatkan. Tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Harap anda dapat sesuatu dari video ini. Selamat tinggal.